Setelah tengok ni, yang pertama lah, saya akan teringat dan tidak akan lupa pokok kenangan ni. Sebab itulah saya mengingati ibu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Osman Akbar bin Long. Saya minat melukis sejak sekolah rendah. Dibimbing oleh cikgu abang saya. Apabila ada pelajaran lukisan, dia suruh saya pergi ke depan. Saya melukis lah. Itu pertama sekali saya melukis rumah. Daripada situlah saya beralih sikit. Saya bermula dengan cat air. Dan saya tak tahu cat air itu dah satu benda yang susah. Sebab cat air ni, kalau kita silap, tak boleh ejas, tak boleh anu. Itu kalau putih, jangan kotorkan. Dia bukan macam akrilik. Kalau kita benda tu hitam, dah kering tu kita sapu putih, dia jadi putih. Lagi detail, lagi susah. Kemudian saya datang ke Kuala Lumpur. Daripada situlah bermula dalam lukisan tu bidang advertising. Banyak melukis di bank negara. Dalam pada situ dia dapat telekom, saya lukis. Bank rakyat saya lukis. Banyak saya kat advertising banyak. Kemudian dalam 89 stop kerja. Saya nak melukis sepenuh masa. Balai Seni Lukis Negara ambil saya jadi tenaga pengajar. Itu yang saya naik sikit. Sehingga sekarang saya syukurlah dalam umur yang ada ni masih lagi saya melukis. Kemudian hari Sabtu, Ahad, hujung minggu kalau datang sini yang lukisan dah siap lah. Itu yang paling saya seronok. Sebab 1 minggu 2 hari aja cukup bagi saya. Lepas tu buat kerja rumah macam-macam. Setelah tengok ni, yang pertama lah, saya akan teringat dan tidak akan lupa pokok kenangan ni. Sebab itulah saya mengingati ibu saya. Dia akan menyuruh saya setiap kali dia nak keluar pergi surau, mesti saya akan cari dia ni, bawa balik. Memang memori itu ada. Ya, senang cerita kali pertama untuk melepaskan perasaan rindu. Rindu dalam keadaan merasa, rindu dalam keadaan memberi, macam-macam rindu. Ada memori itu. Jadi lukisan ni tak ada habisnya. Benda-benda yang saya buat ni selalu dengan hati. Katakan awak suruh lukis saya rumah ke, cerita dulu dengan saya. Saya appreciate awak cerita. Daripada cerita tu saya akan dapat macam mana saya nak lukis dengan hati.